Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, menurut teori trait Gordon Elbert, personality ni adalah hasil interaksi antara faktor biologi ataupun faktor genetik dengan pengalaman persekitaran yang membentuk keunikan individu sejak zaman kanak-kanak sehingga mereka remaja. Dari aspek genetik, Elbert berpendapat bahawa setiap individu dilahirkan dengan trait asas mula jadi seperti tahap emosi, tenaga ataupun kecenderungan sosial yang diwarisi daripada ibu bapa mereka. Ini menjelaskan mengapa sesetengah kanak-kanak menjadi lebih aktif atau lebih pemalu secara semula jadi. Namun, persekitaran seperti keluarga, sekolah, budaya dan juga pengalaman hidup turut memainkan peranan penting dalam membentuk dan memperkukuhkan trait tersebut. Sebagai contohnya, kanak-kanak yang dibesarkan dalam persekitaran keluarga yang empati, mempunyai sifat bertimbang rasa akan berkembang menjadi seseorang yang lebih bertimbang rasa, manakala persekitaran yang keras boleh menjadikan individu tersebut menjadi agresif ataupun tidak yakin diri. Jadi kat sini kita boleh lihat bahawa jelaslah kedua-dua faktor ini saling berkait rapat dan juga saling berkaitan dalam mempengaruhi pembentukan personaliti kanak-kanak dan remaja. Setakat itu daripada saya. Sekian, terima kasih.